Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung lagi pelajaran kita dalam bidang akidah, iaitu utusan yang mulia. Setelah kita mempelajari pada bahagian pertama untuk tajuk ini, iaitu pengertian Nabi dan Rasul, kemudian nama-nama Nabi dan juga Nabi-Nabi Ulul Azmi. Kali ini kita akan sambung lagi pelajaran kita bawah tajuk yang sama, iaitu utusan yang mulia. Peranan Rasul. Apakah yang dipertanggungjawabkan oleh Rasul? Itu kita akan belajar berkenaan dengan peranan para Rasul. Pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Rasul ada kitab-kitab masing-masing. Kitab Nabi Daud, Zabur, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil bagi Nabi Isa, dan kitab Al-Quran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah contoh-contoh kitab-kitab yang utama. Jadi, para rasul yang menerima wahyu tadi wajib disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, peranan yang kedua, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja manusia tetapi jin juga merupakan umat bagi para rasul. Jadi dia kena menyeru juga kepada jin dan juga manusia. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, apakah cara hidup yang bersesuaian dengan agama Islam, yang diperintahkan dan juga yang dilarang. Apakah perkara yang boleh dibuat dan perkara yang tidak boleh dilaksanakan oleh umat Islam. Yang keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Di samping menjelaskan cara hidup tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul yang lain berperanan untuk mendidik manusia supaya menjadi akhlak yang mulia. Dan rasul-rasul semuanya adalah qudwatu hasanah, ikutan yang terbaik. Dan yang kelima, mengajarkan cara beribadat yang sempurna. Nabi akan mengajarkan kepada para umatnya tentang ibadat yang sempurna, seperti sembahyang, solat, puasa dan sebagainya, diajarkan oleh para rasul kepada umatnya. Dan umatnya pula belajar daripada apa yang telah ditunjuk ajar oleh para rasul. Dan yang akhir sekali, menjadi contoh teladan kepada manusia. Sebagaimana saya sebutkan tadi, sebagai qudwatu hasanah, ikutan yang terbaik. Jadi peranan para rasul kepada manusia dan juga tanggungjawab rasul yang melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 6 perkara yang kita senaraikan: menyampaikan wahyu, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah, mendidik manusia berakhlak mulia, mengajar cara beribadah yang sempurna, kemudian menjadi contoh teladan kepada manusia. Berterima kasih dan menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin kita yang perlu kita sanjungi dan perlu kita hormati. Peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peranan-peranan yang disebutkan tadi,
sebagaimana yang telah Ustaz bacakan tadi merupakan perkara yang perlu kita percaya, perlu kita yakini bahawa Rasul-Rasul berperanan menjadikan kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita pergi ke tajuk yang seterusnya dalam tajuk yang sama pada bahagian seterusnya, iaitu kepentingan beriman kepada Allah, kepentingan beriman kepada Rasul. Apakah pentingnya kita beriman ataupun percaya kepada Rasul ini? Pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Yakin dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Maknanya, bukannya Nabi dan Rasul itu pandai-pandai sendiri nak mengajak kita kepada Islam, tetapi ia sebenarnya membawa tanggungjawab yang telah Allah maksudkan, yang telah Allah wajibkan kepada. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebagai melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Sentiasa berakhlak mulia. Jadi, apabila kita percaya kepada Nabi dan Rasul, kita hendaklah menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Yang keempat, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Maknanya, kita ambil iktibar pengajaran daripada apa yang dilaksanakan oleh Nabi, melaksanakan sunnahnya, iaitu berdakwah. Berdakwah kepada rakan-rakan kita, kepada masyarakat kita, supaya menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia. Okay? Kalau Nabi dulu dia mengajak orang bukan Islam kepada Islam, kita sekarang perlu ada dua perkara. Iaitu pertama, mengajak orang bukan Islam kepada Islam, dan juga kita perlu mengajak orang Islam yang sudah Islam kepada agama yang lebih sempurna, menjaga akhlak, meninggalkan maksiat dan sebagainya. Itu juga dakwah. Yang akhir sekali, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Bukan buat ibadat masa kita suka sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok bahagian yang terakhir untuk tajuk ini, iaitu bahagian tindakan sebagai bukti keimanan kepada Rasul. Apa yang kita nak buat bukti kita beriman kepada Rasul? Pertama, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun, menjauhi dosa dan maksiat. Okey, itu adalah apa yang kita perlu buat. Menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani sirah kehidupan Rasul, menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan. Itu adalah tanggungjawab kita apabila kita percaya kepada Rasul. Dan yang ketiga, meneladani peribadi Nabi Muhammad peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tekun dan cekal dalam menuntut ilmu, bersabar dalam setiap ujian dan yang melanda. Dan yang keempat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi, kita mesti buat apa yang Nabi laksanakan. Itu dengan cara beramal dengan sunnah-sunnah yang telah Nabi ajarkan. Memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak selawat? Sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi selawat-selawat yang boleh diamalkan.
Menjaga masa, tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dan akhir sekali, berdakwah kepada orang lain. Mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi SAW. Rasul utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk. Kita pasti akan berjaya di dunia dan akhirat sekiranya mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, jika engkau melakukan dua perkara, pasti engkau tidak akan sesat, iaitu ajaran Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Nescaya kita tidak akan sesat untuk selamanya. Baiklah, sekadar itu sahaja untuk tajuk ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam.